Bila kita ambil gula, makanan yang manis kan, dia akan trigger otak kita hasilkan dopamine lah. Satu jenis hormon yang akan buat kita rasa happy. Bila rasa happy tu lepas makan kan, lepas makan benda manis dia terus macam hyper. Tapi whenever effect dia tu dah hilang, kita akan craving for more. So kalau kita keep ajar diri kita makan benda-benda yang manis, dia akan trigger diri kita untuk keep mencari benda tu. Okay, antara komplikasi diabetes lah, ni paling common lah. I believe ramai yang dah well aware lah. Okay, kita start daripada atas lah. Okay, vision. You punya vision boleh kabur, even boleh buta juga. Dia boleh affect sampai buta. Boleh affect sampai buta? Boleh. Selain daripada tu, stroke boleh juga. Stroke boleh. Stroke boleh. Dia tak directly, tapi complication at the end boleh jadi macam tu. Kidney failure. Buah pinggang. Kalau kita tengok ramai sekarang, banyak-banyaknya kita tengok sekarang orang tua lah yang pergi cuci buah pinggang kan. Most of the time, majority is diabetic patient. Lepas tu turun bawah lagi gangrene, infection. Itu yang ramai orang very familiar with gangrene kan. Immune akan drop, you akan senang dapat infection. So ini complicationnya, dia bukan jadi immediately. Sebab tu tak ramai orang muda dia nak ambil langkah mengatasi ataupun mencegah. Sebab dia rasa macam tak ada apa-apa. Dia rasa just setakat dahaga, the symptom tu mild sangat, you tak tahu pun you actually pre-diabetic, you pun tak buat screening, you tak rasa nak pergi check lebih awal ataupun just screen untuk buat saringan saja, you lepas pandang benda tu sebab you ambil mudah. Sebab dia ingat, okay, bila diabetic, inilah benda yang you kena hadap. Buah pinggang, bagai yang teruk-teruk. You tak tahu actually dia start with benda yang sangat mild.